Syaitan merupakan makhluk dari dunia jin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin daripada api. Jin juga diberikan akal untuk memilih perkara yang baik ataupun buruk seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin sebelum dia menciptakan Adam alaihi salam. Syaitan merupakan makhluk yang paling mulia dan mempunyai kedudukan yang tinggi seperti para malaikat. Sewaktu malaikat sujud kepada Adam alaihi salam, syaitan enggan berbuat demikian. Syaitan berkata, "Aku tidak mahu sujud ke wada manusia yang engkau ciptakan daripada tanah liat yang kotor dan hitam." Allah Subhanahu wa taala menghalau syaitan keluar dari syurga. Syaitan telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari kiamat kelak. Kisah ini mengajar kita bahawa jika kita ikhlas melakukan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu wa taala, kita akan taat kepadanya tanpa berbelah bahagi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salam dengan penuh kemuliaan. Oleh itu makhluk yang lain juga sepatutnya memuliakan Nabi Adam alaihi salam.